Okay, baik. So ni adalah test untuk kita buat. Saya ada buat satu simple lah untuk amil zakat ni, di mana kita masukkan knowledge base ataupun apa yang ada dekat dalam ni lah. Knowledge base yang diberikan kepada saya ni ada 9 sahaja. Dan yang ini adalah strict knowledge base. Maksudnya walaupun soalan ni boleh dikatakan secara in general, di mana AI pun boleh menjawab sebenarnya, tapi kita tak nak AI tu jawab based on apa yang dia ada. Kita nak dia jawab based on apa yang ada dekat dalam ini saja. Sebab kita nak mengelakkan daripada AI tu memandai-mandai dan memberikan jawapan yang salah kan. So maksudnya kalau dia tanya macam ni, nak tanya kalau saya ada tanggung parent saya tapi tak duduk sekali, boleh tolak zakat ataupun tidak. So dia akan menggunakan function search zakat KB ni lah. So dalam search zakat KB ni, dia tanya soalan, and then dalam function ini dia akan search lah dekat dalam ini ada tak dia bagi tahu berkenaan dengan berkaitan dengan soalan yang diberikan ini. So dekat dalam ini dia tak ada bagi tahu pun tentang benda ni. Jadi function tersebut dia akan return no info found lah, no info found, and then kita akan trigger function untuk hand off to human admin. So yang ini saya tak buat lagi lah function hand off to human admin ni untuk kita bagi notification pada admin, dan admin akan reply dan sebagainya. So yang ini dia akan reply macam ni, sebab kita tak set up lagi function untuk hand off to human admin tu lah. Okay, so dia akan reply macam ni. Itu test yang pertama, soalan yang tak ada dekat dalam kita punya knowledge base. So apa kata kita test pula dengan soalan yang ada dekat dalam knowledge base. Maksudnya kita nak tanya berapa kadar zakat pendapatan. Okay, berapa kadar zakat pendapatan. Okay, ini soalan, bila zakat pendapatan perlu dibayar. Okay, tapi kita rephrase kan sedikit ayat dia tu. Zakat perlu bayar setiap bulan ke? Okay, kita try untuk rephrase-kan soalan tu. So kita tengok background processing dia tu, apa yang akan berlaku dekat bahagian background ini. AI dia akan masukkan dululah untuk first message ni, sebab saya dah delete kan tadi yang dia punya ni. So untuk first message ini dia akan ambil masa sedikit untuk dia sampai kepada AI agent amil zakat ni lah. Ada background processing untuk dia masukkan contact number dekat dalam Google Sheet, something like that lah, benda-benda macam tu. So kat sini dia terus searchkan dia punya soalan tu dalam search zakat KB kita ni. So zakat perlu bayar setiap bulan ke? Query type general. Zakat pendapatan boleh dibayar tahunan selepas cukup setahun haul pendapatan. Bulanan boleh dibayar dengan menolak terus daripada gaji. So ini adalah apa yang ada dekat dalam kita punya ini. Tahunan selepas tahunan konsisten. So samalah dengan bahagian sini kan. So ini adalah apa yang diambil daripada kita punya KB itu bagi soalan yang ada. Walaupun soalan tu tidaklah sama hampir dia punya ni, tapi kita rephrase lain pun tak apa, tak ada masalah. AI tu dia boleh faham. So tak adalah kita perlu letakkan banyak soalan yang lebih kurang sama dan jawapan yang lebih kurang sama, tak perlu pun sebenarnya. Dia boleh faham lah benda-benda macam tu. Tapi lagi detail kita buat dekat dalam knowledge base lagi banyak. So yang ini dia akan, waalaikumsalam, zakat pendapatan boleh dibayar secara tahunan selepas tahun haul atau secara bulanan dengan potongan gaji terus. So ini dia reply dekat dalam inilah apa yang customer nampak lebih kurang macam ni. Ini dekat dalam website, tapi dekat dalam WhatsApp nanti pun lebih kurang lah dia punya ni. Ini saya guna interface macam WhatsApp juga kan. So itu adalah macam mana AI ni berfungsi, dan mungkin ada beberapa perkara lah detail lagi yang lain yang kita boleh tolong buatkan untuk bagi dia smooth lagi. Macam contoh nak reply waktu bekerja saja, waktu malam tak nak dia reply dan sebagainya, itu boleh dibuat lah tanpa menggunakan AI pun yang itu, untuk kita kontrolkan benda tu sebenarnya. Alright, so itu saja video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.